Cantik menarik tertarik kau memang debong. Alhamdulillah, resepi takjil Cik Dayang dah pun siap. Bahan yang Cik Dayang pakai adalah 250 gram butter. Nak pakai salted boleh, nak pakai unsalted boleh, nak pakai pure butter boleh, nak pakai margarin boleh, nak pakai plantain boleh, nak campur pun boleh. Okey? Faham? Tapi Cik Dayang suka pakai pure butter sebab dia rasa premium. Seterusnya Cik Dayang masukkan 80 gram gula icing. Okey? Gula icing dia jenis serbuk. Gula kasta dia ada berbiji-biji. Okey, kedua-dua bahan ni Cik Dayang akan kacau. Kita kacaukan ini lebih kurang seminit sahaja. Cornflake 30 gram, Cik Dayang blend sampai dah halus. Garam letak cuek lah, walaupun kita pakai salted butter, tetap Cik Dayang masukkan garam. Lepas tu letak esen vanilla ataupun vanilla powder 1 jam kecil. So kita tuangkan ke dalam adunan butter dan gula yang kita kacaukan tadi. Tuang, tak tentuang. Lepas tu kita masukkan pula 30 gram Nestum. Nestum ni kisar sampai halus, sampai jadi berdebu. Okey, tuangkan dia. Okey, bahan ni kita kena kacau. Maju sikit. Dua-dua tangan lah. Maju sikit. Nanti Mek Dia maju nanti kalau tak share. Susu tepung sebanyak 20 gram. Okey, kita masukkan susu tepung. Tepung gandum 20 gram. Tepung gandum 200 gram. Nah, okey, kita tuangkan dia. Satu tuang. Cik Dayang masukkan 130 gram tepung jagung. 130 gram tepung jagung. Tuangkan dia. Tuang, tak tentuang. So, Cik Dayang ulikan dia sehingga menjadi dough. Dah siap dah dough untuk jam tart kita. Tak jam. Siapa boleh kerja? Tak jam. Yang ni lah nama dia. So, kita akan canaikan dia, terapkan dia lebih kurang dalam setengah cm. Okey, sebanyak-banyakkan dia macam ni. Cik Dayang ambil tepung, taburkan di bahagian atas. Yang ni memang sedap apa? Cik Dayang ambil plastik nasi lemak ni. Okay, so nampak apa? Dah siap macam ni. Kita ambil pencanai ni, kita lenyekkan dia saja. Okey, so seterusnya, tadi kan kita tabur tepung sikit kan, kita angkatkan dia. Okey, kita akan mencanai, kita akan bentukkan dia. Tekapkan dia pakai acuan bunga yang macam ni saja. Okey, so Cik Dayang tekapkan dia, nampak? Bila kita letak, kita tekankan dia supaya bentuk dia tu kekal. Kalau kata acuan ni melekat, bubuh tepung sikit. Okey, so nampak Cik Dayang canaikan dia setengah cm saja. Okey, acuan tu ikut suka hampa lah nak pakai acuan mana pun. Tapi kalau untuk buat tart ni, kita kena acuan yang macam dalam, kat tengah dia tu ada matau macam ni. Okey, ni kita punya bentuk tart jam. Kat tengah tu kita nak buat jam dia, nak buat filling dia. So Cik Dayang guntingkan kita punya filling ni. Kita nak letak dekat kita punya tart. Nampak? Filling ni paitkan sampai penuh. Nampak? Okey, so nampak? Cantik nampak? Ini nama dia tart jam. Okey, tart jam kita dah pun siap. Cik Dayang bakar suhu 150, api atas dan bawah, bakar selama 30 minit. Nampak? Okey, dah siap dah.